Saya telah memasukkan semua parameter tap mandi yang 90% diperbuat daripada polistirena tersemprit ke dalam rangkaian neural. Polistirena tersemprit ialah sejenis bahan buih dan inilah hasil ujian yang diramalkan oleh mesin super pintar itu. Dan ini adalah ujian sebenar. Tap mandi reka bentuk buatan sendiri saya dengan kos hanya $50. Saya telah mengisi 250 liter air. Jumlah sebanyak itu hanya muat dalam tap mandi yang dibeli di kedai yang paling besar. Dan ternyata masih boleh muat jumlah yang sama lagi. Tap mandi reka bentuk yang akan dicemburui oleh semua orang kaya tidak boleh cetek. Ada dua pilihan. Sama ada rangkaian neural yang sangat pintar itu tidak cukup bijak, atau saya telah mencipta kaedah pembuatan tap mandi reka bentuk yang sangat inovatif dan mudah dengan kos yang sangat rendah. Semua maklumat tentang cara pembuatan paling mudah anda boleh ketahui di saluran Pesni Yashi Koshaka. Pembangunan kaedah pembinaan dan pembaikan yang sangat murah sudah menjadi profesion kami.